segar kan? Ni ada. Tak apalah kau berdirilah seorang berjemur ni Panaslah. Aku nak duduk bawah pokok. Mengadalah kau ni. Panas pagi ni tak adanya sunburn. Kau tahu tak cahaya matahari ni bagus untuk vitamin badan kita? Ya, tahu. Tapi tak apa Esok je. Aku malas. Kina! Kau ni asyik duduk dalam bilik buka aircon kuat-kuat. Duduklah jemur kat sini. Lemau dah tu. Apa ni pasu-pasu tu tak nak lah. Awak okey tak? Okey. Okey je, saya boleh bangun ni. Serius. Mbak, saya boleh bangun, Mbak. Ni mesti awak nak segar saya. Lepas tu awak yang jatuh sendiri kan? Padan muka. Mana ada. Saya memang sengaja nak jatuh. Kenapa? Sebab awak ingat kalau awak jatuh, saya sambung awak lah. Mana ada. Saya saja nak test mana lagi sakit. Jatuh atas tanah ke? Jatuh cinta pada awak. Dah kenapa tiba-tiba nak buat pick up line pula? Jadi Pak, untuk jangka masa yang panjang, Mika jangkakan potensi kita akan mencapai ke tahap ni. Dan kalau Papa boleh tengok pada jadual 3, itu adalah keuntungan kita dalam masa 2 tahun pertama. Margin akan meningkat 5% pada setiap 2 tahun. Dan insya-Allah, Mika akan pastikan keuntungan syarikat kita akan meningkat dari tahun ke tahun. Pak? Okey ya, Pak?